Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Prof. Dr. Azrul Azlan Hamzah daripada IMEN. Ini orang kat IMEN ni. Institut Kejuruteraan Mikro and Nano Elektronik merangkap ahli majlis eksekutif MyLab Kementerian Pendidikan Tinggi KPT serta para penyelidik yang saya hormati dan terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan waktu lah pada sesi petang ini. Okay, terlebih dahulu bagi pihak Pusat Inovasi dan Pembinaan Teknologi ataupun Inovasi UKM, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada sekali lagi yang bagi Prof. Dr. Azrul Azlan kerana sudi meluangkan masa yang tak terhingga pada petang ini untuk menyampaikan sedikit taklimat berkenaan dengan pembukaan permohonan Grant MyLab Fasa 1 tahun 2025. Dia panggil Fasa 1 Prof, tapi dah hujung tahun ni. Tempat ke? Okey. So kehadiran dan perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Prof. Dr. Azrul Adlan amat kami hargai khususnya dalam memberi pencerahan berhubung strategi dan keperluan menyedia permohonan yang mantap serta menepati kriteria penilaian MyLab. So bagi pengetahuan semua, Grant MyLab ni sangat kata apa? Kritikal dan sangat sukar sebenarnya. Tapi tak possible untuk kita boleh memperolehinya lah. Dan berharap dengan sesi perkongsian pada petang ini, kita akan dapat memudah cara lah permohonan tuan-puan semua dalam memohon program MyLab ini. So, jadi taklimat ini bertujuan basically untuk membantu para pendidik UKM memahami dengan lebih jelas garis panduan, kriteria dan hala tuju penyelidikan di bawah program MyLab. Jadi dengan perkongsian pada hari ini kita kalau boleh tak nak ada technical knockout lah. So kita kurangkan risiko technical knockout dan harap potential projek yang kita propose nanti akan lebih mudah lah untuk dinilai di peringkat KPT. So second, keperluan dalam membantu penyelidik menyediakan caringan permohonan yang berkualiti, kukuh dan kompetitif. Seperti yang semua tahu, setiap grant yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi ataupun MUSTI, mereka ada kriteria yang jelas lah sama ada untuk menerima ataupun technical knockout pada setiap pemohon. Jadi kita perlukan pengalaman dan sedikit orang kata bingkisan daripada expertise lah untuk membantu kita dengan lebih baik lagi berkenaan dengan projek MyLab ini. Untuk pengetahuan semua, nanti saya akan serahkan pada Encik Firdaus pada sesi yang last terakhir nanti untuk memberitahu tentang date-date yang important dates lah basically untuk semua para penyelidik UKM untuk mematuhi jangka waktu tersebut dan menyediakan grant bagi pendidikan MyLab ini. Secara asasnya, grant ini memberi tumpuan kepada projek pendidikan yang berasaskan produk sedia ada sekurang-kurangnya daripada TRL 5, Technology Readiness yang kelima, dengan potensi untuk dikomersialkan sehingga stage TRL 7 hingga 9. Selain itu, permohonan bagi grant MyLab ini juga perlu sejajar dengan 10, salah satu daripada 10 MySTIE yang saya rasa semua dah aware berkenaan dengan MySTIE. Antaranya merangkumi bidang tenaga, perkhidmatan, perubatan dan penjagaan kesihatan dan lain-lain lagi. Ceiling yang diperuntukkan bagi program MyLab ni tidak melebihi 3 juta. Okay, bagi tempoh penyelidikan selama 2 tahun. Dan saya rasa secara ringkasnya maklumat yang saya boleh sampaikan kepada semua pada petang ini. Dan dengan tanpa melengahkan masa, saya dengan penuh hormat menjemput yang berbahagia Prof. Dr. Azrul Azlan untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan Grant MyLab Fasa 1 tahun 2025. Sebelum saya pas kepada Prof. Azrul Azlan, saya menyampaikanlah salam daripada pengarah inovasi. Dia tak dapat join pada petang ini kerana masalah kesihatan dan berada di luar negara. So, Prof. Azrul, the floor is yours. Okay, terima Okey, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam daripada pengarah PIK dan terima kasih Timbalan Pengarah Dr. Fauzi bagi pengerusikan, menghostkan sesi ini. So sesi ini macam Dr. Fauzi cakap, dia dah a bit due lah
Kita dah bulan 10 dah sekarang ni, tapi cycle kita tu kadang-kadang terlebih panjang daripada yang sepatutnya. Oleh itu pada tahun ini kita ada buat banyak penambahbaikan. Jadi banyak steps yang kita tukar dan kita propose pada BOG dan BOG bersetuju, dan oleh itu banyak yang baru lah. Kalau tengok nanti daripada pelaksanaan garis panduan MyLab yang sebelum ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya sharekan skrin dulu. Baru share dulu. Sekejap. So Prof, sesi tadi sekira santai ke atau selepas Prof brief, dia orang boleh tanya soalan ataupun in between? Um, Actually kita cadang saya present dulu dalam 20 to 30 minit, and then kita Okay. boleh terus pergi ke Q&A. Okay, Pasal Prof. dia ada perubahan sikit pada yang sebelum ini, jadi mungkin nanti selepas tu ada soalan-soalan dan dia lebih mengkhusus lah kiranya dia punya soalan dia. Okay, Okay, terbaik. dah boleh tengok semua full screen? Boleh, Prof. Okey. Jadi terima kasih. Ini taklimat untuk geran permohonan geran MyLab cycle 1 2025, dan saya cuma memudah cara sebagai salah seorang daripada Executive Council lah di peringkat KPT. Jadi seperti yang semua tahu, falsafah MyLab ini adalah untuk merealisasikan jaringan kolaborasi industri pendidikan tinggi dengan sektor industri. Jadi geran ini ditubuhkan pada mulanya sekitar 10 tahun dahulu disebabkan KPT merasakan tidak ada satu bridging linkages yang mana kita boleh translate hasil-hasil penyelidikan KPT ini ke peringkat yang boleh diguna pakai dan terhubung dengan industri. Dia bukannya maksudnya kita kena commercialize full, dia terhubung kepada industri. Jadi maknanya itu adalah bridging fund untuk menyampaikan dari tahap TRL 5 itu kepada TRL 7 dan seterusnya. Jadi kita punya requirement dari TRL 5 sehingga TRL 7 dan seterusnya lah. Dan matlamat dia adalah pra pengkomersialan, pre-com. Jadi dia seperti yang saya maklumkan, geran ini menghubungkan jurang bridging the gap pengkomersialan produk penyelidikan dengan penyediaan dana pra pengkomersialan yang melibatkan kerjasama akademia dan industri. Dia juga memacu pengkomersialan produk dan teknologi hasil penyelidikan dan membina kerjasama IPT dengan sektor industri dari segi penyelidikan dan pengkomersialan. Itu dia punya prinsip dia lah yang kita nak tekankan. Jadi dia punya visi dan misi dia ialah kita hendak melengkapkan ekosistem inovasi seperti yang saya mention tadi, yang menyokong pengkomersialan produk melalui kolaborasi akademia bersama industri. Jadi kita di dalam geran MyLab ni, dia punya goal dia untuk menyediakan minimum viable product yang sedia untuk dipakai pada skala pra pengkomersialan. Biasanya banyak penyelidikan universiti ini adalah bersifat kompleks. Jadi yang kompleks-kompleks tu mungkin kita dapat komersialkan, tetapi juga yang simple produk juga mungkin kita dapat komersialkan dengan kuantum yang kita tentukan, iaitu 1 to 3 million mungkin kita dapat komersialkan MVP ini, minimum viable product ini pada skala pra pengkomersialan. Maknanya produknya ada dan boleh dikomersialkan, mungkin dia tak pergi full scale production. So itu matlamat MyLab tu sebenarnya. Jadi apabila yang berhormat menteri telah ditanya, bukan menteri yang sekarang, yang terdahulu telah ditanya di parlimen bagaimana kita translate our product into commercialized product, inilah jawapan dia. MyLab ni adalah tunjang dia untuk translate the commercialized product into research product into commercialization. Kalau kita tengok sekarang, kita punya tahap pengkomersialan adalah agak rendah kan. Jadi ini adalah salah satu platform KPT untuk menaikkan kadar pengkomersialan tersebut dan mewujudkan perkongsian lestari
di antara akademia dan industri yang berfokuskan produk hasil daripada penyelidikan yang berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Dan produk ini, bila kita sebut produk, pasal kita align dengan MySTIE, 10 MySTIE, dia boleh jadi produk teknologi, physical product ataupun servis perkhidmatan. Okey, jadi seperti yang saya maklumkan tadi, tujuan MyLab adalah untuk memantapkan produk hasil penelitian yang berpotensi tinggi untuk mengurangkan jurang pengkomersialan. Okey, skop MyLab. Yang ni yang selalu yang macam Dr. Fauzi sebut tadi, kita tak nak ada TKO kan, pasal dia biar dia duduk dalam skop yang betul. Kita ada je produk-produk yang kita pernah komersialkan, dia tidak berada di skop yang betul, baik yang UKM ataupun yang dari universiti-universiti lain. Dia boleh jadi berada di skop yang lebih rendah, itu common, tapi boleh juga berada di skop yang lebih tinggi. Jadi dia dah lebih daripada yang sepatutnya. Itu pun satu scoping yang tidak betul lah. Contohnya ada produk-produk kita yang telah diambil oleh Felda, produk-produk KPT sebagai commercial product. Jadi ini tidak boleh. Ini dah jadi commercialized product kan. Kita nak develop yang tergantung di TRL 5, membawa dia ke TRL 7, 8 dan seterusnya. Produk mesti mempunyai produk sedia ada yang telah dibangunkan oleh akademia sekurang-kurangnya TRL 5 dan boleh dikomersialkan. Dan boleh juga kita mencadangkan permasalahan iaitu produk daripada industri yang mampu diselesaikan oleh akademia melalui kolaborasi. Kalau ada projek begini, dia sebenarnya lebih align dengan IMAP. Kalau IMAP ni, ketua projek perlu mengenal pasti dan memberi justifikasi pembiayaan projek tersebut akan menggunakan Grant MyLab. Macam mana dia memenuhi aspirasi Grant MyLab tersebut. Slide dah freeze. Okey. Tempoh penyelidikan dan siling peruntukan. So, seperti yang kita semua tahu, tempoh penyelidikan adalah 2 tahun dan siling peruntukan jumlah dana adalah tidak melebihi dari RM3 juta. Jadi ini just a little bit overview lah yang seperti kita semua tahu kan, TRL kan, Technology Readiness Level. Di mana kita entry dia adalah minimum TRL 5. TRL 4 tak boleh, TRL 6 masuk boleh. TRL 7 nak pergi ke 8 ataupun 9 pun boleh. TRL 5 sampai 7 boleh. 5 sampai 6 mungkin kita rasa terlalu dekat. TRL 5 sampai 9 pun boleh, tapi mungkin terlalu panjang. Jadi bersesuaian lah TRL yang kita cadangkan untuk pengkomersialan produk tersebut. Okey. Bidang-bidang penyelidikan MyLab seperti yang kita tahu juga, tenaga, perniagaan dan kewangan, ada juga yang menghantar macam software dan sebagainya, kebudayaan, kesenian dan pelancongan, perubatan dan penjagaan kesihatan, yang ini memang banyaklah, teknologi dan sistem pintar, bandar pintar dan pengangkutan, air dan makanan, pertanian dan perhutanan, pendidikan, alam sekitar dan biodiversity. Jadi ini adalah bidang-bidang yang terangkum dalam rangka kerja 10 STIE mesti yang kita agak familiar. Okay, syarat-syarat permohonan. So ini yang mungkin lebih detail yang mungkin kita nak dengar. Teknologi itu sendiri mesti sekurang-kurangnya TRL 5 dan mempunyai harta intelek yang telah difailkan. Jadi kita perlukan dokumen sokongan lah sebagai bukti. Dan projek ini hendaklah dilaksanakan di dalam negara dan lokasi aset. Kalau dalam Vote 35, dia masih pakai vote bawah KPT kan. Vote 35 tu, peralatan mesti, aset dan peralatan perlu diletakkan di universiti. Sekiranya aset dan peralatan tersebut nak diletakkan di premise industri boleh, tapi industri kena biaya 50% daripada nilai tersebut. Pasal kita assume
50% daripada masa mesin tersebut ataupun masa keseluruhan sebelum lupus digunakan untuk aktiviti-aktiviti pre-com, dan selebih itu dia akan pergi ke com, ataupun memang sedia ada kita beli itu dia dah guna untuk com. So itu justifikasi kita nak 50% lah daripada nilai tersebut. Dan ini tak termasuk jumlah yang dia sepatut sumbang lah. MOA berkenaan perkara ini perlu ditandatangani untuk melindungi kepentingan semua pihak. Dari segi universiti pula, universiti tersebut mestilah yang boleh menyelesaikan masalah industri melalui kerjasama universiti industri. Keutamaan of course diberikan kepada universiti yang telah bekerjasama, yang dah ada track record bagi projek yang dimohon. Universiti boleh jadi semua universiti awam, universiti swasta, ataupun government link universiti lah, UNITEN dan sebagainya. Projek yang melibatkan kolaborasi dengan universiti lain dana perlu diagihkan mengikut peranan sumbangan universiti berkenaan. Kadang-kadang ada satu main tu, katakan UKM, lepas tu dia ada USM, UPM, boleh je, nanti kita kena bagi tahulah portion-portion dia berapa. Projek yang sedang atau dalam tempoh pelaksanaan yang hendak tamat sepenuhnya sebelum memukakan permohonan baru bagi grant MyLab. Saya rasa ini standard untuk semua grant KPT lah kan. Permohonan full proposal mestilah melepasi saringan awal di peringkat universiti dan diselaraskan oleh TTO, RMC lah, pejabat setara di universiti. 3 permohonan sahaja bagi setiap universiti, bagi setiap kitaran. So ini yang berbeza. Sebelum ini kita panggil, dan projek-projek yang dipilih oleh RMC perlu buat projek pitching di KPT. Jadi kita bypass di step, kita minta benda tu berlaku di RMC, di universiti masing-masing, di mana universiti jika dia rasakan dia perlu nak memilih, dia perlu nak buat saringan melalui pitching, dia akan buat saringan di peringkat universiti dan dia akan meminta 3 projek yang terpilih untuk submit. Jadi kalau dah submit tu kita dah go to the next step dah, tak ada pitching dah di peringkat KPT. Ataupun universiti juga boleh juga dia invite, kalau dia merasakan sudah mencapai syarat-syarat juga boleh, bercampur pun boleh, bercampur pun boleh, kita serahkan justifikasi tersebut kepada pihak universiti. Permohonan yang pernah ditolak dalam MyLab, kalau dikemukakan semula, kita mesti tunjukkanlah apa benda yang kita reject dulu, apa benda pula kita dah terima. Pihak Universiti Peneraju tidak boleh mengenakan sebarang charge pengurusan. Ini penting untuk pihak universiti lah ya. Ada universiti yang dia kata dia nak generate income, dia charge pula macam service charge atas grant yang dia dapati. Jadi yang ini tidak boleh untuk grant MyLab. Grant-grant lain saya tak pasti. Okey. Ketua projek. Yang ini pun banyak yang kita dah ubah suai. Selari dengan masalah-masalah yang berlaku sebenarnya. Of course nombor 1, warga negara Malaysia berjawatan tetap 5 tahun at least servis berbaki dari tarikh tutup permohonan. Sebabnya proses pun panjang, and then lepas tu projek pun 2 tahun, campur ada extension ke apa, kalau ada, kalau berlaku mungkin lagi berapa lama. Jadi kita nak dia punya ketua projek tu mesti at least ada 5 tahun active service. Kalau tak ada tu dia kena go to next lah dalam group tu yang ada. Jadi kita consider je, asalkan ketua tu dapat mengambil responsibility sepenuhnya sampai tamat projek. Yang ketiga, mempunyai rekod prestasi penyelidikan, geran penerbitan pelajar pasal siswazat dan kepakaran dalam bidang yang dipohon, pengalaman penyelidikan di dalam CV yang jelas. Ini pun kadang-kadang orang minta projek lain buat lain, jadi dia pakar lain, jadi susah juga kita nak justify tu kan. Ketua projek yang tidak lagi berkhidmat di Universiti Penaju hendaklah melepaskan jawatan sebagai ketua projek, tapi dia boleh kekal sebagai ahli. Contohnya dia dah pergi universiti lain dan sebagainya. Dipinjamkan ke agensi lain, bercuti belajar, industri, sabbatical dan sebagainya melebihi 6 bulan. Yang ini pun selalu berlaku. Tidak boleh jadi ketua projek, tapi dia boleh jadi sebagai ahli. Ini tak ada masalah saya rasa. Ada juga kadang tu ketua projek dia tak nak lego. Tak nak lego macam mana, kita nak kena terminate je lah. Gitu. Perlu lepaskan kedudukan sebagai ketua apabila tidak dapat menjalankan peranannya melebihi tempoh 3 bulan dan perlu mengemukakan permohonan pertukaran melalui RMC.
Dan yang paling penting dia kena ada next appointed leader, itulah selalu juga berlaku, ketua ni bertukar. Masa bermula projek mungkin tak nampak, kemudian dia akan berlaku pertukaran dan kita akan terus pergi ke next appointed leader tanpa sebarang konflik kiranya. Okey, syarikat collaborator, termasuk syarikat pemula atau syarikat hiliran universiti. Saya rasa yang semua ni standard. Equity sekurang-kurangnya 51% oleh syarikat warga negara Malaysia. Modal berbayar 100,000. Kita akan cek nanti dalam dia punya SSM. Kadang-kadang yang ni yang kantoi. Tapi jadinya kita minta ubah semula dan sebagainya. Banyak technical terms ni lah yang kantoi. Peranan dan sumbangan industri dinyatakan dengan jelas di dalam kertas cadangan, terutama dari segi kos. Sumbangan kewangan 5% daripada nilai keseluruhan yang dibiayai oleh KPT. Jadi nilai projek keseluruhan ni campur dah dari sumbangan universiti, sumbangan KPT dan juga sumbangan industri. Jadi daripada 100% pool tu mesti sekurang-kurangnya 5% daripada industri. Dan dia mestilah duduk dalam vote 27,000 ataupun vote 35,000, iaitu aset ataupun 27,000 dalam bentuk tunai, dan dia perlu disalurkan secara sekaligus kepada universiti dalam tempoh 6 bulan kedua pelaksanaan projek. Maknanya kita tak terima in kind, mesti cash dan dah ditunjukkan masuk ke dalam akaun. Dia mesti dah masuk within the first 6 months tu, pasal dia nak mesti habiskan yang duit industri tu within the next 6 months. Semua pembelian aset peralatan hendaklah mengikut prosedur yang biasalah, yang berkuat kuasa. Pihak kolaborator hendaklah bekerjasama dengan kumpulan penyelidikan untuk spek alat. Biasanya inilah industri nak aset tu punya spek lain, penyelidik nak yang untuk research dan sebagainya. Ini kena tally kan lah dulu awal-awal. Sebarang in kind mesti dinyatakan dengan jelas, dan ini tidak termasuk dalam sumbangan 5% itu. Industri yang telah mempunyai kolaborasi memberi sumbangan secara kewangan, peralatan berterusan dengan universiti terbabit akan diberi keutamaan semasa penilaian. Maknanya yang dia first come first serve lah kan. Okey. Berikutnya, credibility dan kemampuan industri. Mesti dia mempunyai teknikal yang mencukupi, bersesuaian, mempunyai rekod pencapaian dan justifikasi yang kukuh untuk menyumbang ke arah kejayaan projek. Keupayaan kewangan pihak industri mesti menunjukkan bukti keupayaan kewangan, iaitu dia kena terus bagilah duit tu 5% masuk dekat bendahari universiti. Kemudian pihak industri hendaklah menyertakan dokumen yang berikutlah seperti biasalah, Form 9, 24, 49, MOA dengan company tersebut, insolvency, penyata kewangan. Kalau company dormant pun biasa kita tak terima lah, pasal dia nanti macam mana dia nak drive kan. Industri hendaklah mempunyai, ini yang nombor 12 ni yang kita mention tadi, kalau dia beli aset nak letak kat industri, dia mesti support 50%. Tapi ini tak boleh termasuk dalam 5% yang sumbangan company tu. Sumbangan company tu sumbangan company. Ini untuk aset tu pasal nanti at the end of the day akan jadi aset industri lah, dan letak dekat industri selepas 5 tahun dan sebagainya. Pertukaran industri ni boleh. Kadang-kadang kita faham tidak boleh dielakkan, tapi kita tak galakkan lah. Kalau berlaku macam ni dalam penilaian, dia mungkin ada weightage. Kadang-kadang dia kena reject lah permohonan tu. Tapi tidak semestinya. Kita tengok case by case basis. Berikutnya, declaration. Bahagian declaration tu perlu dinantikan dengan jelas apa ni sebenarnya, yang seperti yang kita semua sedia maklum lah. Tidak boleh ada kaitan dan pertalian darah dan perkahwinan. Hasil projek yang kita nak capai ialah MVP yang sedia diterima pakai untuk pre-com. Contohnya kita ada satu sistem menghasilkan baja 5 kilo, 50 kilo. Itu kita boleh kira sebagai pre-com lah. Kalau menghasilkan baja 1 kilo dalam lab, itu bukan lagi pre-com. Kita tak terima pula kalau dia nak beli mesin untuk buat baja 2,000 kilo satu bulan. Itu com. Macam itulah lebih kurang. Harta intelek IP yang terbaharu daripada projek perlu di-sharekan antara semua collaborator dan stakeholder yang terlibat. Semua IP kita terima,
kecuali trademark lah. Trademark ni senang sangat, lukis gambar dah boleh kan. Maknanya dia kena proper proses lah. Ataupun kita kata mana IP, itu trade secret, kami tak boleh share. Kami tak boleh lah. Kalau pakai duit sendiri bolehlah trade secret. Kalau pakai duit KPT, kena tunjuklah hasil pattern dia. So yang ni penyelidik kena kreatif lah kot macam mana untuk membahagikan mana trade secret, mana hasil projek ini. Dokumentasi pembinaan teknologi and know-how di antara universiti ini perlu didokumentkan. Laporan kemajuan mesti setiap 6 bulan. Kami akan datang tengok setiap 6 bulan. Dan laporan akhir, ini standard saya rasa semua geran KPT nombor 6 tu video corporate, and then journal digalakkan sahaja pasal bukan tujuan geran ini untuk penulisan paper. Dan nombor 8 tu common sense lah saya rasa. Okey, proses permohonan dan penilaian geran. Yang ni yang banyak bertukar ni. Jadi yang ni yang saya kena explain sikit. Peringkat 1 tu biasanya RMC TTO akan announce, and kita boleh masuk untuk hantar pitching. Jadi kita akan hantar concept note biasanya kan, dan RMC akan screen dan mungkin dipilih dalam 5 macam tu. Bila dipilih, dimajukan kepada KPT, KPT akan panggil untuk pitch pada KPT lah permohonan tersebut. Tapi apabila kita buat begitu, proses akan jadi lebih panjang lagi. Jadi kita new cycle ni BOG dah luluskan, kita bypass that process and kita pass down to TTO RMC masing-masing. Jadi pitching tu berlaku di peringkat universiti, dan apabila dah settle, pihak RMC akan pilih 3 projek yang mereka rasakan paling baik, sama ada dia invite ataupun open, siapa-siapa boleh hantar kepada RMC. Dan 3 tu perlu hantar full proposal terus kepada KPT sebelum saya rasa sebelum 31 hari bulan Disember, dengan lengkap dengan BMC sekali. BMC dan term sheet perlu dikemukakan terus. Kalau tak, yang proses sebelum ni BMC tu kita develop pula along the way dan sebagainya. Jadi ini bypass many of our process. Dan peringkat kedua ialah penilaian dan sesi pembendangan cadangan penuh dengan PI dan industri di peringkat KPT. Kalau lepas yang ni terus pergi lawatan tapak, verifikasi dan penilaian projek. And kalau dah lepas yang penilaian tapak, kita bypass juga market validation step. Market validation step ni yang lama, ambil 6 months macam tu. Nah, kita terus ke handholding bagi projek yang telah disenarai pendek. Handholding ni macam market validation lah, tapi kita do internally dekat KPT. Maknanya kita punya commercial panel pun dah cukup strong untuk boleh handholding kepada research projek yang terpilih lah. Okey, kemudian lepas peringkat keempat tu, kita usulkan untuk kelulusan kepada BOG. Okay. 6 bulan pertama. Biasanya 6 bulan ni untuk tengok sama ada projek tu go ahead ataupun stop. KPT akan salurkan 80% daripada jumlah keseluruhan, iaitu 100,000 untuk 6 bulan pertama, ataupun mana-mana yang penyelidik letak yang lebih rendah. Di mana 20% daripada duit tu datang daripada universiti masing-masing. Dari UKM lah, 20,000 lah kalau 100,000, dan 80,000 dari MyLab. Masuk je yang first tu 6 months, mesti dah belanja yang 80% dari jumlah itu, termasuk 20,000, 20% yang komitmen daripada universiti. Kadang tu universiti dia tak tahulah universiti ke penyelidik ke, dia belanja yang duit KPT tapi tak belanja duit universiti. Sepatutnya duit universiti dahulu, baru duit MyLab. Jadi yang kedua tu, sumbangan minimum 5% daripada collaborator industri mesti berlaku dalam tempoh ini, dalam tempoh sign ni, dan dibelanjakan di awal ini pun boleh, ataupun dalam milestone kedua. Dia mesti habiskan duit dari industri itu dalam milestone kedua. Jadi dia punya spirit dia lebih involvement universiti dan industri. So kalau dia dah spend duit dia mesti lebih lebih proaktif lah dalam projek tu, pasal KPT memang akan supply duit KPT.
Okey, untuk M1 ni pencapaian semua aktiviti di bawah M1, penggunaan 80% daripada dana awal seed fund yang telah disalurkan. MOU telah ditandatangani, itulah dia punya KPI dia sebenarnya, first milestone tu. Technical spec dah selesai, 5% sumbangan industri pun dah selesai, product benchmarking pun dah selesai, dan ketua penyelidik dah menghadiri kursus keusahawanan yang berkaitan, dan dah identify produk untuk kita daftar bawah MySTI. Pasal sekarang ni salah satu pemacu dia ialah kita boleh menjual produk kita melalui tender kerajaan. Jadi perlu didaftarkan bawah MySTI. Itu adalah satu cara untuk pengkomersialan yang cepat. Dan juga laporan kewangan lah macam biasa. Okey. Kemudian selepas itu ada pemantauan. Kalau kita tengok dalam 6 bulan okey, sumbangan industri pun okey, dan mitigation plan dan sebagainya, way forward semua telah berlaku. Jadi kita boleh menyalurkan baki geran mengikut fasa-fasa prestasi projek. Setiap kali kita setiap 6 bulan kita akan buat pemantauan dan dia akan dipantau dan di-disburse duit setiap 6 bulan. Dan perlu minimum 80% penggunaan dana. Kalau duit tak pakai lagi, sama seperti geran-geran lain, kita tak salurkan. Pembelanjaran sumbangan minimum 5% collaborator industri mesti dah berlaku by milestone kedua. Duit universiti pun mesti dah spend. Prestasi kemajuan dan laporan unjuran perbelanjaan sebenar dah dinyatakan. Okey. Jadi itu dah selesai projek. Sebab tu ini dari segi yang tata cara pemantauan je lah. Pihak KPT berhak menangguhkan penyaluran dana seterusnya dalam 6 bulan pertama, 6 bulan pertama dan seterusnya sekiranya tak ada prestasi dan tidak mencapai deliverable, hasil tu tak seperti yang dijanji, ataupun dah pergi buat projek lain. Tak naklah juga kan, tidak mematuhi TOR. Sepanjang pelaksanaan projek, saya rasa term ni dalam KPT ada, mesti ada. Pihak KPT berhak menamatkan projek dan menyenarai hitamkan semua ketua projek. Semua tu maknanya kalau dia dah tukar pun, yang next pun kena juga. Universiti penraju, collaborator yang terlibat pada bila-bila masa, dia kena 3 tahun. Tapi ini sukarlah untuk kena, especially kalau betul-betul no reason stopkan projek tu, barulah berlaku benda ni. Dan kita banyak step dia yang kita tengok. Untuk projek-projek ditamatkan, pihak universiti perlu memulangkan baki dana dan aset. Ini seperti biasa juga dalam semua geran. Selepas perencanaan projek, kita ada masa pemantauan lagi, nak tengok progres ke mana. Ini bagi KPT boleh melaporkan kepada stakeholder lebih tinggi dalam parlimen dan sebagainya. Selama 2 tahun, setiap 6 bulan kita hantar report, kata dah buat apa dah. Bukan report panjang, report pendek je. Dan kita boleh minta lagi dana tambahan sebanyak 100,000 ataupun 10% daripada dana kita sebelum ni. Kalau sebelum ni kita dapat 800,000, maknanya boleh dapat ekstra 80,000. Kalau dulu 1 juta, 1.5 juta, boleh dapat 100,000 untuk buat next activity ke arah pengkomersialan. Seperti validation, impact validation, promotion, packaging, business development, market validation, certification. Sama juga kena pitchkan kat kita, lepas tu hantar permohonan, dinilai dan dapat keputusan. Tapi ini kalau memang betul jelas untuk perkembangan dari projek yang berjaya, memang tak ada masalah lah. Ini memang insentif. Jadi kita memang nak bagi, kecuali kalau ada masalah-masalah lain lah. Jadi itu sahaja saya rasa tarikh-tarikh penting. Sekarang dia sedang dibuka sampai 31 Disember. Di peringkat KPT nanti, saya rasa pihak RMC, PIK akan jemput siapa yang berkenaan, yang berminat untuk join taklimat permohonan Grant MyLab yang cycle ini dengan peraturan-peraturan baru ni. Sebabnya ada benda yang berubah, kita kena masukkan dalam RMS nanti, rather than hard copy. Hard copy pun nak juga, RMS pun kena masukkan. Dia RMS ni bukan menggantikan migrant, tapi dia similar, dia lebih link to industry.
31 Disember tarikh tutup tu, dan dah submit full proposal kepada KPT, jadi di peringkat RMC akan jadi lebih cepat. Penilaian dan sesi pembentangan cadangan penuh dicadangkan Januari Februari macam itulah, dan lawatan tapak ni Januari Februari, hopefully sebelum puasa lah kita settle semua ni. Jadi itu je cycle dia, dan saya ada sikit nak brief tentang RMS. RMS ni sistem baru KPT yang menghubungkan research, industri, pemegang taruh, perunding, institusi pendidikan itu sendiri, agensi dan juga masyarakat. So dia dah nak mulakan pakai. Jadi kita punya permohonan kena masuk dalam RMS dan akan di follow through RMS lah. Ada ramai orang kata RMS ganti migran, tapi sebenarnya bukan. Tapi nampak gaya macam migran pun tak tahu apa future dia. Jadi RMS is RMS lah. Jadi TTO masih lagi kena hantar 5 hard copy. Untuk mudah penilaian, pasal RMS ni baru, kita mungkin tak boleh buat fully online lagi. Itu sedikit yang baru, dan itu sahaja. Saya serahkan kembali kepada Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya buka kepada peserta untuk bertanyakan soalan sekiranya ada kepada Prof Azlan. Silakan. Saya nak tanya boleh ke? Silakan. Assalamualaikum Prof. Saya Azwan daripada Fakulti Perubatan. Saya wakil daripada Datuk Badrul lah. Okey. Orang lama. So apa tu saya ada produk medical device lah. Kita buat inovasi Okey. CRL5 lah. So Okey. sekarang ni dia punya isu is grant tu my lab 80% and then kita perlukan grant industri 5% and then university 20% kan. 20% daripada jumlah awal. Jumlah awal kan. Katakan duit tu 1 juta kita minta kan. Maknanya industri kena 50,000. Yang awal tu kita akan disburse macam mana pun 100,000 je. Sebab awal tu nak sign MOA lah, apalah semua, nak setkan spec apa semua tu kan. Okay. So nak tanya, so kita ada startup company pada UKM. Okay. And kita pun fakulti perubatan, and then kita pun kerja dekat bawah HCTM. So HCTM tu, is it considered as industry ke tak? Sebab kita medical device, kita nak guna dekat patient HCTM. Is it considered as industrial collaboration ataupun bukan sebenarnya? Company hiliran boleh. Company macam mana? Company hiliran ataupun company terbitan boleh. Maknanya company startup is terbitan kan. Okay. Boleh sebagai collaborator, tak ada masalah. So maksudnya saya sebagai yang mengapply ni, adakah saya ni daripada akademik and then saya apply kepada maksudnya company sendirilah. Sendiri itulah yang tak apa-apa lah nak boleh. Kalau boleh orang lain lah pula. Yang apply grant tu nak kena PI tu kena letak orang lain lah. So PI tu letak orang lain and then kita collab dengan startup company yang doktor punya kan. So kita boleh nampak clear roles lah. Maknanya doktor driving the company side. Nanti walaupun ada kita punya kawan dalam satu group pun, dia driving the project on the university side. Tapi ketua projek tu mesti dah 5 tahun ke atas. 5 tahun tak, dia mesti tak nak pencen dah. Kalau dia maksudnya kalau pensyarah muda boleh lah. Boleh je. Boleh sajalah, tapi tak perlu pengalaman yang mencukupi lah. Kalau dia mencukupi dan mesti dia dah cukup pengalaman, tapi jangan sampai dia dah tak cukup masa nanti. Okay, faham. Terima kasih Prof. Okay, terima kasih. Ada soalan daripada Prof Azmin. Azmin kata masa lawatan tapak bagi tujuan verification tu untuk nilai apa ya? Apa yang dijangka masa lawatan tapak. Okey. Lawatan tapak ni untuk verify apa klaim-klaim yang Prof nyatakan di dalam pembentangan. Bila dah submit full proposal tu akan melalui penilaian. Itu penilaian pertama lah. Kita akan pilih lah berapa, bukan ikut berapa persen, berapa yang bagus, kita pilih, kita panggil untuk pitching, untuk present. Bila kita present tu,
Kadang tu ada yang proposal tak lengkap apa, kita reject lah, siapkan obviously. Dah lengkap proposal semua elok, kita panggil untuk pitching. Bila dia pitching tu, bila dia pitching, uh, apa ni, uh, uh, Prof akan ceritakan. Prof kata macam ini dah sampai TRL 5 sekarang ni, kami ni apa katakan, uh, Prof buat katakan satu produk pertanian, katakan kami dah pakai dekat kilang sekian-sekian. Nanti kita datang nak tengok lah dah betul ke ada kat kilang tu dah pakai dan sebagainya. Begitulah kita nak validate apa yang diklaim semasa dalam pembentangan tersebut. Okey, saya rasa menjawab soalan Prof. Assalamualaikum. Ya, silakan Doktor. Assalamualaikum. Saya Dr. Iqmal dari FST. Saya nak tanya berkenaan dengan di slide yang page nombor 8 tadi, slide ke-8 tadi ada dinyatakan harta intelek IP yang telah difailkan. Okey. Betul, cumanya dari segi saya lah, sebab saya hasilkan variety baru kan. Jadi dia dah variety tumbuhan baru lah. Jadi bila TRL 5 tu memang di situlah levelnya. Cumanya kita belum boleh lagi memfailkan IP pada level tersebut lah, ataupun level sebelum-sebelum tu. Jadi macam mana ceritanya tu? Okey, IP ni diperlukan untuk buat MOA nanti dengan company. Pasal kita kan company tu akan bagi duit kan, berapa 5% tu. Jadi bila UKM tu, even any bukan MyLab pun, kalau any kerjasama dengan company tu, yang kita pegang tu is IP tu. Betul lah? Betul. Kita pegang IP tu. Kalau tak ada IP tu, kita nak sign based on what? Kita tak ada benda yang kita nak pegang. Untuk UKM buat agreement MOA tu. Licensing Maksudnya agreement MOA tu kena dibuat awal kan? Dalam first 6 month tu, kita akan lock kan company tu, dia kena bagi duit berapa-berapa sekian untuk mendevelop sekian barang X. Barang X tu, spek dia tu ada dekat mana? Biasanya pattern macam ni untuk maaf untuk kes saya ni, dia punya variety padi ni memang kita dah hantar ke Jabatan Pertanian untuk didaftarkan sebagai variety baru tumbuhan. Jadi kita nak daftarkan untuk NPV lah, tapi dia punya sebelum kita mendapat status NPV tu, kita kena buat lah dia punya testing in environment, kena buat segala macam benda sebelum kita dapatkan NPV tu lah, Prof. Jadinya untuk kita memfailkan tu belum ada lagi lah maksudnya. Kalau jawapan saya ya Doktor, sebab kita kena ada komponen yang kita boleh ikat dengan syarikat. Itu je isu dia. Sebab yang untuk NPV, kalau NPV tu dapat, kita boleh jual benda tu kat company kan? Boleh? Boleh. Itulah benda yang boleh mengikat lah tu. Sebab buat masa sekarang ni mungkin Puan Izaidah boleh bantu saya kita memang dah minta, company memang dah bersedia untuk memfailkan dan dah telah dihantar pun wang permohonan tersebut kepada pihak Jabatan Pertanian. Dan cumanya kami sedang menunggulah daripada pihak Jabatan Pertanian untuk melakukan proses saringan. Ada banyaklah proses saringan dia untuk dapatkan MPV ni kan. Jadi itulah saya macam risau kalau harta intelek tu telah kena ada bukti pemfailan. Saya risau benda tu belum ada lagi lah di pihak kami. Ke macam mana Puan Izaidah? Doktor, saya setakat ni mungkin saya terlepas pandang. Doktor ada hantar permohonan melalui pusat inovasi tu, variety padi ni? Tak ada. Okey. Sepatutnya dia perlu melalui pusat kita lah. So, saya tak pasti macam mana pendaftaran boleh dibuat terus. Tapi memang kena melalui pusat kita. Dan ikutkan daripada Prof explain tadi, memang requirement untuk MyLab ni dia kena ada IP, dan bagi kita PVP ataupun New Plant Variety ni memang dia dah kena ada rekod pendaftaran daripada Jabatan Pertanian. So once dah ada all the rekod pendaftaran tu, barulah kita boleh jadikan pembuktian lah sebagai IP. Ya betul Puan. Sebabnya kita nanti akan dedahkan, doktor akan dedahkan benda ni pada company sebagai commercial product lah kan. Dan UKM pun nak kena mengikat syarikat tu supaya behave
dengan tertentu lah, dia jual, dia dapat berapa, dia bagi kita berapa tu, itu yang memerlukan IP tu. Jadi apa benda yang kita ikat, apa benda yang kita define yang sebagai ini kita punya barang, kan? Pendaftaran Jabatan Pertanian tu saya nampak boleh kan Puan Zaidah kan, sebab sebab betul Prof. Untuk variety padi memang kita tak daftar dekat Perbadanan Hasil Jelai, tapi kita pergi ke Jabatan Pertanian, tapi kena ada rekod pendaftaran. Yes, jadi dia jelas apa benda yang doktor bagi kat company tu, apa skop dia. Sekarang dia kata ini bukan ini, kita tak boleh nak define agreement tu nanti kalau tak ada benda tu kan. Faham. Jadi memerlukan benda tu lah di pihak kita untuk lock. Baik. Tak apalah, mungkin kalau ada saya persoalan nanti saya kontak dengan Puan Zaidah. Okey, baik. Terima kasih Puan dan Prof. Terima kasih. Ada soalan dari Dr. Saria. Dia kata nak tanya tentang hasil patent dari projek ini. Sekiranya pihak industri telah memberikan contribution 5% untuk dana, adakah mereka boleh share IP? Maksudnya jika produk telah dihasilkan, mereka boleh commercial produk tanpa perlu membeli license dari UKM. Jawapan dia ya dan tidak. Sebabnya bila dia dah contribute 5%, kita dah filekan sama-sama, dan kita masa filekan sama-sama tu kita akan tentukan pula dengan TTO masing-masing. Mungkin dia contribute 5%, in kind dia banyak, dia nak share, dia nak IP tu 50%. Jadi itu terpulang pada universiti masing-masing, kami tak dictate. Dah selesai register IP tersebut, kita kena bukan officiate, menjalankan IP tersebut melalui agreement yang baru. Agreement baru ni lah biasanya post project agreement. Dia akan nanti kata macam dia nak komersialkan, mungkin dia tak letak duit pun, tapi UKM letak apa pula, dia letak staff ke apa, dia perlu go into different agreement. Jadi itu adalah sesuatu yang kalau nak kata dia perlu letak duit ke tak tu, ya dan tidak lah. Jadi mungkin dia kena letak, tapi yang pasti dia kena ada different agreement after the post project MyLab berlaku. Okey, Dr. Akmal tanya, apakah kriteria penting untuk menjadi finalis masuk AF pula punya soalan ni. Impact kepada masyarakat atau kesediaan untuk pengkomersialan. Dia kriteria penting dia ialah satu projek penyelidikan UKM yang berpotensi, bukan UKM lah, KPT lah, yang berpotensi untuk kita naik tarafkan kepada produk yang ready dipasarkan di peringkat pra pengkomersialan. Tak kisahlah dia tu baja buah ke, sistem account ke, ataupun memang semiconductor produk yang kompleks gila ke, boleh je apa-apa asalkan dia satu produk yang telah mencapai certain tahap dan certain tahap yang boleh dimajukan ke peringkat berikutnya dengan bajet yang bersesuaian lah, 1 ke 3 juta ataupun kurang ataupun lebih. Lebih tak boleh masuk MyLab lah, kurang sahajalah. Jadi kalau projek tu memang berpotensi perlu 10 juta, memang dia tak lulus lah MyLab, dia kena minta yang lain lah kot. Gitu. Okey, ada soalan lain tak? Assalamualaikum Prof, boleh tanya lagi? Boleh Dr. Fiza, silakan. Prof, dengan saya Fiza. Silakan. Saya nak tanya tak. Okey, untuk organik kita ada produk yang dah ada IP kan? So, patut ada dalam hasil projek tu dimasukkan lagi harta intelek baru yang dihasilkan. Maksudnya semasa kita menjalankan kajian ni, kita boleh adakan, maksudnya kita start dengan satu produk. On the way tu kita ada lagi produk ke ataupun yang associated with the first product tu. So yang tu macam mungkin sekarang ni tak ada IP lagi. Maksudnya kita boleh bukan boleh, memang wajib doktor. So contohnya doktor memang ada pattern pasal lactobacillus ke apa ke ataupun apa-apa yang untuk merawat perut, katakan contoh untuk identification dia ke kan. Lepas tu bila join dengan the project yang sama tu kita develop, dia mungkin dah menjadi satu kit, contohnya kan, satu kit untuk boleh tujuan yang sama, merawat perut dan sebagainya, dan kita boleh patentkan pula kit tu ataupun kita boleh industrial design dan sebagainya. Itulah hasilan dari projek MyLab. Okey. So yang
yang hasilkan sama-sama tu, of course lah company pun ada share dalam tu. Sebab dia dah hasilkan sama-sama kan. Yang sebelum tu mungkin doktor punya untuk lock dia je. Oh, okey. Maksudnya kita bolehlah masuk dalam ada yang sama, kita produce lagi yang lain yang berkaitan lah, yang baru dan Yes. kita akan Yes. patentkan. Yes. Biasanya kalau macam sampai TRL 5 mungkin patent kan. Doktor dah ada patent. Sampai TRL 7 tu mungkin bukan patent, mungkin industri design ke, industri utility ke, apa, untuk membolehkan benda tu dikomersialkan, dan mungkin juga patent proses ke dan sebagainya. So yang kelima ke tujuh tu doktor share patent dia, itu hasil projek MyLab. Oh, okey. Baik. Sebelum tu Kalau saya ada utility innovation, boleh kan? Boleh start with this one, Izaidah. dari UI start. Ah. UI start saya rasa boleh kan? Boleh. UI boleh, ya? internet je tak, Prof. Boleh. Puan Zaidah lagi expert dia punya peraturan. Dia nak ada something yang kita boleh lock orang tu. Macam tadi tu kan, ada pendaftaran Jabatan Pertanian, dia define the whole thing tu apa benda. So kita nak agreement, you can nak buat MOA based on that document. So asalkan kita boleh buat tu, itulah scope dia dan ke atas. Oh, okey. Macam-macam industri kan. So kalau macam ni, macam saya sekarang tak adalah spesifik industri yang bekerjasama sekarang ni lah. So macam mana kita boleh approach nantilah untuk kalau nak apply ni, kita boleh carilah industri. Yes, boleh je. Nanti pun kita akan nilai, tengok dia sesuai ke tak. Kalau memang doktor dah ada, itu lagi bagus. Kita dah terus confident kan. Kalau sama-sama baru kita explore, kita sama-sama pun exploring new things lah kiranya. Oh, okey. Maksudnya masa dalam permohonan kita dah adalah nak calon-calon industri kita. Tak, dia mesti dah lock satu je. Kita dah lock satu lah. Okey. Dah lock satu. Dan dah memang nanti bawa dia kata ya, memang kita orang dah kau team. Macam itulah. Okey. Tinggal tak buat agreement je lagi. Okey. Kita bagi first 6 month tu buat agreement dengan dia bagi duit. Gitu. Oh, okey. Baik. Faham. Okey, second. Okey, terima kasih doktor. Okey. Prof Huda ke Dr. Huda? Dia kata untuk industri perlu contribute 5% sahaja ke minimum 5%. Kita ambil kira juga kalau company itu letak sampai 50%, kita tahu dia confident lah. Jadi itu boleh menyebabkan dapat jugalah salah satu faktor dia. 5% is minimum. Kalau ada company yang sedang berlaku MyLab, dia memang minta banyak juta, more than one, tapi company pun letak banyak juta. Jadi dan dia memang actually letak. So kita memang ada strong confidence dan ini memang bagus untuk KPT lah. Company memang letak duit, maknanya dia tahu memang akan boleh drive. Kan? Okey, ada apa lagi soalan? Saya rasa kita boleh take another 5 minutes kot before kita end the session. Okey, Prof. Saya Ramzan daripada IMEN. Tunggu lama nak tanya. Tak, ini bos saya sebenarnya. Bos saya tanya soalan. Okey. Terima kasih untuk perkongsian ya, Prof. Tapi sebenarnya grant ni sangat kompetitif. Jadi nak tahu juga success story di peringkat UKM mengenai grant. Peringkat UKM ke peringkat KPT? UKM. Itu satulah. Sebab saya dahulu, saya rasa pengarah dulu pun ada terlibat dalam MyLab ni. Dia banyak kita terkorban di peringkat lawatan tapak tu, peringkat 3. Sebenarnya doktor, apa tu, kita just follow the garis panduan. Ambil je garis panduan tu, tengok. Kita akan ikut. Sebenarnya saya dah summarize yang penting-penting di dalam slide tadi lah. Slide ni saya rasa boleh share pun. Boleh. Jadi apa tu, yang biasa terkorban tu dia kantoi lah, salah satu dari term tadi tu. Biasanya penyelidik dia suka cerita. Kita kan penyelidik, kita cerita kami memang dah pasang dah dekat sini. Lepas tu kita minta datang tengok mana pasang, itu je. Tengok tak pasang. Jadi tak boleh lah, gitu je lah biasanya. Dan ini tidak melibatkan, ini adalah point by point objective evaluation at that stage. Biasanya cuma apa yang diklaim ada tu tak ada selalunya lah. Ataupun diklaim kami memang dah ni TRL 5. Kita tengok masih dalam lab, masih dalam BICA katakan.
Itu je. Maknanya itu belumlah TRL 5 kan. Contohnya dia kata solution kami ni dah buat baja ni dah sampai ke apa tu prototyping apa semua. Datang-datang dia tunjuk lab, lepas tu dia tunjuk ada dia dah masak dalam bika. Itu kita pun tahulah 3, 4 lah tu kan. So tak boleh lah, itulah yang selalu kan tu. Ataupun kadang-kadang dia kata ada industri, kita datang industri pun dah takut dia tutup kedai, tak ada. Jadi tak boleh juga. Pernah berlaku juga kan. Jadi jadi dari segi success story, ada beberapa Grand My Lab yang memang dah 10 times sale dia 10 times daripada jumlah kita invest, which is itu yang kita nak lah, tapi bukan semua lah. Ada beberapa yang dah mencapai begitulah RU. Jadi itu yang kita harapkan lah, dari mula tu dia dah jelas, dah nampak, so kita tolong assist je. Macam benda tu kapal terbang tu dah jadi, kita tolong kasih getah lontar je. Itulah harapan dia tu. Kalau masih ada floor design tu tak nak lah, memang lontar dia memang pusing punya kan. Kalau kapal terbang kertas ke kan. Gitulah Dr. Ramzan. Dan terakhir Prof, tadi Prof sebut baja, sebut padi, sebut coklat ke apa medical kan, tapi in term of device tu, especially daripada engineering, ada ke success story untuk kita rujuk? Sebab saya ingat saya ada 1 tahun lepas ke atau 2 tahun lepas kita Prof yang daripada Fakulti Perubatan tu. Jadi in term of device Prof, teknologi atau peralatan. Yes. Terima kasih Dr. Ramzan. Ya, ada je. Ada yang masih dalam peringkat akhir penilaian, jadi saya pun tak boleh reveal lagi sampai dia betul-betul dah sign agreement. Tapi medical device ada sahaja. Bukan yang dalam this round pun bukan yang pertama. Ada banyak juga lagi yang dalam pipeline yang medical device. Cuma doktor kena tallykan ke sanity check dia. Pasal banyak yang high tech ni, terlalu high tech ni, dia punya cost untuk bridge tu tinggi. Jadi kalau cost untuk bridge tu tinggi, my lab tak mampu, dia tak boleh juga. Mungkin kena sanity check dan segmentkan apa je yang kita nak jadikan commercial product tu. Contohnya, kalau kita punya tu satu device besar, mungkin itu perlu 10 juta, tapi kita boleh jual juga as a module. Itu boleh diterima lah. Katakan kita nak buat the whole project tu besar ni, tapi kita tak nak yang besar tu, kita nak jual dia sebagai satu modul. Komponen dalam tu yang boleh dijual juga. Ada company memang dia kata tak apa, saya ambil je sensor ni, saya jual sebagai sensor je lah. Boleh, kita nak develop tu cost juta. And itu mungkin something yang kita nampak macam sesuai lah tu. Mana size tu kan, letak getah je launch, boleh terbang. Gitulah. Jawapan ada lah. Okay, terima kasih Prof, dan saya harap adalah susulan selepas taklimat ni ada mentoring. Nanti kita betul. Dua ataupun 3 grup. Tak kisahlah kalau tak dapat tahun ni, kita recycle next year. Betul. Terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Ramzan. My lab duit memang ada, itu kita tak perlu risau. Cuma projek yang selalunya nak matchkan dengan matlamat aspirasi my lab tu yang kami agak sukar sikit tu lah sebenarnya. Soalan dari Dr. Azmin, adakah patent mesti telah mendapat PI number dan bukan dalam proses permohonan? Biasanya kita dah filekan dekat My IPO kan, bukan dalam UKM lah, betul ya? PI tu dah ada, ya betul Prof, PI tu dah boleh diterima lah. PI betul. tu consider. Betul. Maknanya dah difilekan di peringkat My IPO, jadi dah valid untuk kita jual belilah patent tersebut. Minimum ceiling boleh di-apply ialah 3 macam saya mention, tapi bukan saya nak kata dia tak ada istilah boleh tak boleh, kuota semua tak ada. Kita just tengok projek bagus sahaja. Dan kadang tu kita tengok ada projek dia dapat kecil je 200. Kenapa? Sebabnya skop yang dia ceritakan tu perlukan 200 je. So boleh je lah 200, ikut je lah. Kita nak mencapai apa matlamat projek tu. Kadang-kadang ada yang kita tengok skop dia besar, tapi komponen-komponen yang dinyatakan tu telah di-cover oleh grant lain. Kementerian punya grant juga. Jadinya kita akan tolaklah skop tu. Pasal itu dah di-cover kan. Dia tak bolehlah double dipping kan. Jadi skop, kita tak reject the grant, kita tak reject the project,
Tapi kita akan tengok balik dia award apa. Contohnya grant lain kerajaan. Dia bukan kira Kementerian KPT juga. Dia kira grant kerajaan tidak boleh double dipping. Jadi apa yang dia award tu untuk katakan kalau nak buat kasut, yang tu dalam grant satu kata ini buat kasut belah kanan. Dia nak buat kasut belah kiri kanan 400,000. So ada orang dah bagi 200,000 buat kasut kanan. Kita bagi untuk kasut kiri je lah 200,000. Macam tu lah lebih kurang. Secara apanya, secara interpretasinya. Ada lagi soalan lain? Okey, saya ingat soalan-soalan boleh diajukan kepada pihak RMC dan saya ucapkan terima kasih kepada semua. Saya harap kita ada permohonan-permohonan yang bagus lah dari UKM. Kalau masuk pun saya sebagai UKM, saya kena duduk diam dekat tepi berkecuali, tapi saya boleh assist di luar daripada skop penilaian projek lah kalau projek itu dari UKM. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan balik dekat Cik Firdaus. Okay, terima kasih Prof. Azrul Azlan atas perkongsian pada petang ini. Jadi saya sebenarnya nak jelaskan tentang proses kerja permohonan ni di peringkat universiti. Sekejap saya share. Okay, boleh nampak ke saya punya ni jadual proses kerja ni? Okey, tadi Prof. Azrul Azlan ada nyatakan tarikh tutup pada 31 Disember. Betul, 31 Disember tu tarikh tutup di peringkat KPT. Jadi maksudnya segala proses penilaian peringkat dalaman di peringkat TTO ni, di peringkat pusat inovasi perlu diselesaikan sebelum tempoh 31 Disember tu. Jadi 31 Disember tu kami akan hantar 3 permohonan yang kita senarai pendek untuk mewakili UKM pada tahun 2025 ni ke KPT. Jadi semua permohonan akan dinilai lah pada sesi pada bulan Disember tu nanti. Jadi kalau ikutkan kita cadangkan sesi pementangan dan penilaian permohonan MyLab diadakan pada 11 Disember. Jadi permohonan ni last hantar ke kami Pusat Inovasi pada 1 Disember. Kira-kiranya ada sebulan. Sempat ke Prof? Full proposal je. Kalau ikutkan MyLab ni memang tebal juga kan. Betul. Jadi dah boleh buat sesi perbincangan dengan pihak syarikat kolaborator yang berpotensi lah. Jadi itu saja sebab setiap borang permohonan ni perlu dapatkan pengesahan sampai ke TNCHP. Jadi waktu sesi pementangan tu nanti kita akan jemput juga Prof. Azrul Azlan untuk memilih 3 yang terbaik pada mungkin kalau kita dapat 10 permohonan kita akan panggil bentang dan setiap permohonan akan dinilai oleh 2 pakar bidang yang kita jemput yang meliputi skop penyidikan tu. Sekiranya kalau permohonan tu kita terima dia nak menghasilkan satu aplikasi kesihatan, jadi mungkin kita akan panggil daripada pihak mungkin daripada FTSM dan Fakulti Perubatan lah untuk menjadi panel penilai pakar bidang. Jadi tapi pada penghujung tu nanti kita akan pilih yang terbaik yang untuk mewakili UKM. Okey. Lepas tu mungkin kita akan minta Prof. Azrul Azlan kot untuk coaching 3 permohonan tu boleh. Untuk tambah baik sebelum kita hantar ke KPT. Jadi keputusan tu mungkin dalam selepas 11 Disember tu kita akan maklumkan lah permohonan mana yang kita minta untuk revise. Dan mungkin kita akan adakan satu sesi coaching untuk 3 permohonan tu. Okey, itu saja daripada saya.